وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, maka tidak akan diterima, dan di akhirat nanti mereka adalah dari golongan orang-orang yang rugi. Terima kasih kepada saudara pengurus majlis yang berhormat Al-Fadil Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Sembilan Pas, yang juga Timbalan Pengurusi Ikatan Nasional, yang berhormat Datuk Seri Sanusi Naib Ketua Pengarah Pilihan Raya dan merangkap Menteri Besar di Kedah, yang berusaha Cikgu Abdul Rahman, seluruh pimpinan kawasan Mersing, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua dewan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ini marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama dalam majlis ceramah megah di Dun Endau ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa Islam adalah cara hidup. Cara hidup Islam bukan hanya dalam masalah ibadah, sembahyang, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Cara hidup Islam bukan hanya dalam soal nikah kahwin. Cara hidup Islam bukan saja dalam masalah muamalat dan jinayat, tetapi cara hidup Islam juga dalam kita berpolitik dan bernegara. Sebab itulah, oleh kerana politik ini adalah sebahagian daripada Islam, maka tuan-tuan berada di sini untuk mengenali calon dan juga untuk memilih calon adalah juga satu ibadah. Sebab itulah calon kita Ustaz Hakimi kita pilih bukan saja dari satu peringkat, bahkan kita pilih mula-mula dicadangkan oleh kawasan Mersing. Di peringkat negeri kita tapis, dan seterusnya bawa kepada Majlis Syura Ulama. Ulama dalam PAS nak tahu calon-calon yang dikemukakan oleh PAS Johor sebanyak 11 dun itu macam mana orangnya, baik ke tidak, kaki maksiat ke tidak, rasuah ke tidak. Maka setelah diteliti oleh Majlis Syura, barulah calon-calon kita termasuklah Ustaz Hakimi ini disahkan layak untuk bertanding di Dun Endau ini. Itulah cara hidup Islam dalam berpolitik. Maka betullah juga oleh kerana memilih calon, memilih wakil rakyat, bukan hanya setakat di dunia saja tuan-tuan. Memilih calon ini akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitaban wala yuzlamuna fatilah. Pada hari kiamat nanti, kami Allah akan memanggil tiap-tiap manusia bersama-sama dengan pemimpinnya. Sebab itulah maka pemimpin itu yang baik, jangan pemimpin yang bohong. Pemimpin buka mulut bohong, itu tak boleh jadi pemimpin. Pasal tuan-tuan akan dipersoalkan di hari akhirat nanti.
Seterusnya Allah berfirman bahawa siapa yang dikemukakan daftar amalannya di sebelah kanan, mereka suka cita untuk membaca apa yang termaktub dalam buku daftar amalan itu, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa man kana fi hazi ama, barang siapa yang buta hatinya, tak tahu mana yang betul yang baik, kalau di dunia pun buta, maka di akhirat lagi buta, tuan-tuan. Sebab itulah maka saya menyeru pada tuan-tuan di Dan Mersing ini, pilihlah, undilah calon yang kita kemukakan daripada PN versi PAS ini, iaitulah Ustaz Hakimi. Boleh tuan-tuan? Terima kasih. Maka begitulah juga Islam menganjurkan perpaduan ummah, dan mengajak semua umat Melayu Islam supaya bersatu padu untuk memilih pemimpin yang baik, yang soleh dan solihah. Sebab itulah di Johor kita tidak bermusuh dengan siapa. Dengan UMNO kita pun berkawan, dengan Bersatu pun kawan. Sebab itulah kalau di Endau ni Parti Bersatu tak bertanding, maka kenalah ahli-ahli Bersatu di sini memberikan undi kepada calon kita daripada PN versi PAS ini. Maka begitulah juga UMNO. Saya tahu di sini banyak yang tak puas hati kerana calon sebelah sana melompat sini, sekejap melompat sana melompat sini, sekejap UMNO, sekejap Bersatu, sekejap balik UMNO semula. Jadi pemimpin yang macam ini kenalah ditolak. Walaupun dia baik, dia rajin juga, tapi oleh kerana tak ada pendirian, mementingkan diri sendiri, mana yang selamat dia lompat sana, parit sana tak selamat lompat parit sini. Jadi maka menjadi kewajiban tuan-tuan untuk memilih pemimpin yang istiqomah, yang dapat mengajak kepada kebaikan dan yang dapat menjauhkan daripada kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pemimpin yang boleh mengajak, memadu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan pemimpin yang berani bercakap untuk menjauhkan diri daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Hadirin dan hadirat, sebab itulah pendirian PAS Johor, kita tak bermusuh dengan UMNO, kita tak bermusuh dengan sesiapa. Betullah PAS seperti mana yang disebutkan oleh Tan Sri Tuan Presiden, kita sanggup menyuruh ahli-ahli PAS di don-don yang kita tak bertanding supaya memberikan undi kepada UMNO. Maka kita harapkan UMNO pun kita juga di mana tempat-tempat yang PAS bertanding berikan sokongan kepada PAS. Pasal kita memanglah UMNO itu, Johor ini disebut Darul UMNO, tapi itu dulu tuan-tuan. Sekarang alhamdulillah gelombang hijau dah sampai ke Mersing. Gelombang hijau 2008 dah sampai ke Muar, dah sampai ke Bakri. Kita dah menang pada 2008 Dun Maharani, lepas tu Dun Sungai Abung, dan pada 2012 atau 13 kita dapat mendapat 2 lagi kursi di Parit Yani, di Seri Gading dan juga di Puteri Wangsa. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan kita masih ada izzah, bahawa PAS dah sampai ke Johor. PAS kalau dulu memanglah pemimpin PAS dulu mengejek-ngejek saya, dia kata jangan mimpi PAS nak menang, tapi yang menang ialah hilang wang pertaruhan. Itu dulu. Sekarang dah zaman kita di seluruh Malaysia, PAS ada parti yang terkuat. Kita mempunyai 43 kursi dibandingkan dengan
lain-lain parti termasuklah DAP. Sebab itulah sekali lagi saya menyeru supaya tuan-tuan ajaklah rakan-rakan, jiran-jiran, mak-mak saudara, pak saudara, anak-anak saudara supaya turun mengundi pada 11 hari bulan dan berbinakah pangkahlah calon kita Ustaz Hakimi di sini. Tuan-tuan dan puan yang paling penting oleh kerana perpaduan ummah ini, maka kita tolak PH. Kerana dengan mengundi PH berarti tuan-tuan telah mengundi DAP. DAP adalah parti chauvinis, perkauman yang bukan saja tak terima Islam, bahkan menghina Islam. Baru-baru ini dia menyebutkan ngakomeng menyatakan bahawa kerajaan PAS Kelantan tak cukup untuk membayar gaji, dia suruh minta kepada dewa-dewi mereka. Ini adalah satu penghinaan kepada Islam. Sebab itulah parti yang macam ini mestilah kita orang Melayu Islam tolak. Kerana dengan mengundi PH, makna tuan-tuan telah mengundi DAP yang memusuhi Islam, yang nak hilangkan keistimewaan orang Melayu dan juga agama Islam. Jadi akhirnya kita mengalu-ngalukan kehadiran yang berhormat dan Sri Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS. Takbir, takbir, takbir. Jadi itulah saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita ada penceramah-ceramah yang lebih hebat lagi. Kita harap, sekali lagi, kita harap bahawa dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah calon kita Ustaz itu akan akan mencapai kemenangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahukan berita terkini terus ke telefon anda? Muat turun aplikasi Harakah Daily hari ini. Dapatkan akses pantas kepada berita terkini, politik semasa dan artikel eksklusif. Ada fungsi notifikasi waktu solat, penunjuk arah kiblat dan notifikasi berita. Semua dalam satu aplikasi. Percuma, mudah digunakan dan padat dengan info bermanfaat. Muat turun sekarang di Google Play dan App Store.